أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya akan dapati Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu dosa, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakannya untuk menjadi bala bencana yang menimpa dirinya sendiri. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu kesalahan atau sesuatu dosa, kemudian ia menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah memikul kesalahan berbuat dosa dan melakukan dosa yang amat nyata. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhasillah cita-cita segolongan daripada mereka yang bertujuan untuk menyesatkanmu. Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan juga mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun. Dan Allah telah menurunkan kepada kitab Al-Quran serta hikmah pengetahuan yang mendalam, dan telah mengajarmu apa yang engkau tidak mengetahuinya, dan adalah limpah kurnia Allah itu kepadamu amatlah besar. Bagian pertama pada ayat yang kita baca ini, kurnia sangat besar daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, iaitulah janji mengampunkan dosa. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah, dan sesiapa yang mengerjakan amal yang jahat, mengerjakan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, atau menzalimi dirinya sendiri dengan buat dosa itu, summa yastaghfirillah, kerana dia minta ampun kepada Allah, istighfar, yajidillah ghafuran rahima, nescaya dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahu, berjanji mengampun dosa orang yang beristighfar, bertaubat, mengerjakan dosa. Mengikut Ali bin Talhah dari Ibn Abbas radhiyallahu an, ini adalah keampunan, limpah kurnia yang tak terhingga daripada Allah Ta'ala kepada siapa yang mengerjakan dosa kecil atau dosa besar. Ini janji daripada Allah. Allah Ta'ala sebut janji mengampunkan dosa, tak sebut dosa kecil, dosa besar. Ini terbuka. Bila dia buat dosa kecil ataupun besar, summa yastaghfirillah, benda minta ampun pada Allah, yajidillahu ghafuran rahima, yang mesti dapati Allah Ta'ala Maha Pengampun dengan penyayang. Menunjukkan besar mana dosa sekalipun, kata Ibn Abbas, walaupun dosa itu sebesar bukit buka dan gunung ganang, sebesar bumi yang sangat luas, selagi iman ada dalam diri dia, dia datang bertaubat pada Allah Ta'ala.
dengan ikhlas, taubat yang nasuha, sesal di atas perbuatannya, Allah Ta'ala mesti mengampunkan dosa ini. Ini satu janji yang sangat luas daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di samping ayat-ayat yang banyak ayat yang lain yang janji yang sama. Dalam hadis-hadis menyebut Allah Ta'ala sangat bergembira kepada hamba-Nya yang bertaubat. Lebih daripada hamba itu. Sehingga laksana seorang yang musafir di padang pasir menunggang unta atau kuda yang penuh dengan makanan, tiba-tiba jatuh daripada kuda dia, unta dia terlepas, dia jatuh di padang pasir. Sedar-sedar kuda dia tak ada, makanan tak ada, tak ada harapan untuk selamatkan diri. Dia kejar mata, celak, tiba-tiba kuda yang bawa makanan, unta makanan mari balik. Lalu dia sangat gembira sehingga latah. Ya Allah, aku Tuhanmu, hamba aku. Jadi terbalik. Itulah bandingan gembira Allah Ta'ala kepada hamba yang bertaubat kepadanya. Disebut dalam hadis. Dalam hadis yang lain, sekiranya hamba-Ku datang membawa dosa sepenuh bumi, bertaubat padaku, aku beri padanya keampunan sepenuh bumi juga. Tuhan kata. Itu janji Allah Ta'ala. Dengan syarat seorang itu beriman kepada Allah. Kalau kafir tak ada apa, kena beriman. Orang itu percaya pada Allah Ta'ala, dia buat dosa besar mana pun, sama ada dosa kecil, dosa besar, dosa minum arak, dosa berzina, dosa berjudi, dosa tipu orang, dosa sebagainya. Dia beriman, percaya pada Allah Ta'ala, dia bertaubat, Allah Ta'ala tetap mengampunkan dosa ini. Ini janji daripada Allah. Diriwayatkan seorang perempuan menemui Abdullah bin Mughaffal, seorang ulama yang terkenal. Perempuan itu datang depan dia, tanya dia bagaimana ada seorang perempuan dia mengandung, berzina, mengandung, beranak, dia bunuh anak dia. Dia bunuh anak dia. Macam mana Allah Bapa kata masuk neraka? Kata Allah Bapa. Menangis perempuan tu, rupanya dia sendiri yang buat dosa tu, dia sendiri menangis, dia berundur dan akan menangis. Kemudian dia ingat ke ayat Quran dia baca tadi, firman Allah Ta'ala, man ya'mal su'an yazlim nafsahu yasrifillah yajidillahu ghafurur rahima. Barang siapa yang buat amal yang jahat, dia zalim diri dia sendiri, kemudian diberi siapa pada Allah Ta'ala, nasib dia dapati Allah pengampun lagi penyayang. Panggil semula. Lalu panggil perempuan tu mari balik. Lalu Allah Ta'ala janji nak ampun dosa. Tuhan ampun dosamu dengan sekat mu istighfar sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Perempuan tu sapu air mata, tak jadi menangis. Macam-macam peristiwa di mana cara istighfarnya sama ada sebut astaghfirullah atau apa sahaja istighfar yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis dengan lafaz istighfar. Ataupun dengan sembahyang 2 rakaat sunat taubah yang terkenal. Ini disebut dalam hadis juga. Ada seorang sahabat datang menjumpa Rasulullah, ya Rasulullah, punuh dah saya Rasulullah. Abira, punuh dah saya. Punuh apa? Nabi kata, saya jumpa dengan orang puan, saya pun heret je, peluk dia, cium dia, sama saya tak berzina je, punuhlah saja. Nabi kata, mu semayang 2 rakaat. Lalu dia pun ambil semayang 2 rakaat. Allah Ta'ala kata, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal yang baik menghapuskan amal yang jahat. Dikenali dengan semayang sunat taubat. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang bunuh 99 orang. Tanya Tok Lebar, acak kali dah cerita ni.
Tok Lebah kata, mu jahat sangat tu, ada apa? Dia bunuh Tok Lebah jadi 100 orang. Kita tanya orang alim kata, Tuhan ampun, jangan putus asa. Lalu dia pun, tapi mu jangan duduk kapur murid ke lain. Tak dia duduk di kapur ni, kawan orang jahat. Dia pun bersiapa, pergi kapur lain, mati tengah jalan. Balah malaikat rahmat, malaikat azab. Akhirnya malaikat rahmat ambil dia ampun dosanya. Bunuh orang 100 orang, Tuhan ampunkan dosanya. Nabi Musa alaihi salam, kisah Nabi Musa. Dia jadi anak akak Fir'aun. Bila jadi orang muda gagah perkasa, dia keluar jalan di bandar, berjumpa dengan seorang Bani Israel. Baluh orang Qibti, kaum Fir'aun. Lalu Bani Israel minta tolong dia. Nabi Musa kocoh, mati. Mati, kuat Nabi Musa ni. Sampai mati orang, mati. Musa istighfar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dia bunuh orang, Tuhan ampunkan dosa Nabi Musa AS. Berlaku Nabi Musa sendiri, Tuhan ampunkan dosa dia. Tuhan latih jadi Rasul pula pada tu, jadi Nabi. Menurut Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan sebab itu, seorang yang beriman jangan putus asa. Dan mengikut hadis, mengikut para ulama. Orang yang kena hukum hudud, lebih baik dia sembunyikan kesalahan dia daripada orang. Kecuali kerana dia nak tanya ulama, dia nak tahu, nak tanya hukum, tak apa. Sembunyikan, bertaubat dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia sebut dalam hadis, ada orang surah diri betul jatuh hukum hudud atas diri dia. Tetapi lebih afdal sembunyikan dosa itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Lebih afdal daripada surah diri dijatuhkan hukuman hudud. Ini. Pahala istighfar ni sangat besar. Sangat besar. Kita kena percaya. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala bila kita percaya pada dia, dia mengampunkan dosa, maka Allah Ta'ala sayang pada kita. Dengan syarat orang tu beriman. Jangan tak beriman, tak percaya pada Allah Ta'ala. Kalau tak percaya pada Allah, tak jadi apa? Syaratnya iman tu kena ada. Kalau iman ada, mesti Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesiapa yang buat dosa, maka dia tanggung dosa diri dia sendiri. Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Barang siapa yang buat dosa, dia tanggung sendirilah. Dia tak tanggung dosa, orang lain tak boleh tanggung. Jangan kata-kata membuatlah aku tanggung dosamu. Tak. Orang tak boleh tanggung dosa kita. Kita buat, kita lah tanggung. Kita lah tanggung. Walaupun ada orang kata membuatlah, tak apa aku tanggung dosamu. Tak. Orang yang buat dosa tu tanggung sendiri dah. Itu hukumnya. Wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Barang siapa yang buat dosa, buat satu kesalahan jenayah. Dalam ayat yang kita baca dulu. Dia curi, dia susuk barang, dia kata orang lain curi. Fitnahkan orang. Barang siapa yang melakukan dosa, kemudian dia tuduh orang lain buat dosa. Nak lepas diri dia, fitnahkan orang lain, maka tanggunglah dia dosa yang sangat nyata. Tanggung dosa sangat nyata. 2 kali dosa, dosa fitnah orang dosa dia buat dosa tu. Berat dosanya, fitnah orang ni tidak boleh. Kalau kita buat dosa, kita sendirilah tanggung. Jangan selek pada orang lain, tidak boleh. Falaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ibatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna ila anfusihim. Kalau tidak kerana kurnia Allah pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya, nescaya golongan-golongan yang sesat, yang munafik itu akan menyesatkan wahai Muhammad, dan mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Iaitulah mereka yang buat fitnah ni jumpa dengan Nabi, nak rosakkan Nabi. Dia curi, tuduh pada orang lain, pergi kat Nabi, suruh Nabi hukum orang lain. Tujuannya nak merosakkan Nabi. Allah Ta'ala tetap selamatkan Nabi. Orang yang buat fitnah itulah tanggung diri mereka sendiri. Fitnah hebat. Wa ma yadurrunaka min syai'. Mereka tidak boleh mudarat kamu sedikit pun wahai Muhammad. Allah Ta'ala selamatkan Nabi daripada fitnah itu.
Mengikut riwayatnya, yang dituduh itu seorang Yahudi, bukan orang Islam pun. Yang dipitnah itu mengikut satu riwayatnya. Orang munafik tuduh seorang Yahudi. Yahudi itu tak bersalah. Nabi hampir nak hukum Yahudi itu. Bila Tuhan turun ayat yang dulu kita baca tu, Nabi tak ada hukum. Nyatalah itu fitnah. Dia nak rosakkanmu. Banyak dalam sejarahnya orang Yahudi masuk Islam. Boleh tengok Nabi tu adil. Nabi ni adil sungguh baik sungguh. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ini kita lihat bagaimana berlaku di Gaza. Bila orang golongan mujahidin Hamas, pokok Islam, ambil tawanan, layang molek tawanan-tawanan perang. Kerana Islam suruh wajib layang baik tawanan-tawanan perang, tak boleh seksa tawanan ini. Jaga keselamatan dia, jaga makanan, jaga minuman dia, jaga. Dan Hamas bebaskan tawanan orang Yahudi terima kasih. Balik kampung dia, balik ke negeri dia, cerita kepada media dia. Pokok Islam ni layang baik. Beza dengan orang Islam ditawan oleh Yahudi, nya kerak tangan lah, nya repih tangan lah, nya seksa macam-macam. Beza. Ini menyebabkan seluruh dunia simpati kepada Islam. Ini berlaku. Dan ada orang kafir masuk Islam. Ini faedah perdamaian. Dengan sebab perdamaian, orang kafir masuk Islam. Bukan nak perang sama. Kadang-kadang dengan damai itu kita tunjuk bukti apa dia kebaikan Islam. Orang kafir boleh tengok. Ini berlaku. Berlaku zaman Nabi. Allah Ta'ala selamatkan Nabi bila orang munafik cuba nak fitnahkan Nabi. Dalam yang tersebut tadi. Yang orang yang dituduh selamat. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah Ta'ala turun kepadamu akan kitab Quran dan kebijaksanaan sunnah. Nabi dipelihara oleh Allah dengan kitab dan hikmah yang luar biasa. Wa 'alamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala ajar padamu apa yang kamu tak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kurnia Allah padamu sangat besar wahai Muhammad. Kerana Nabi ini jadi contoh pada seluruh manusia. Allah Ta'ala pelihara Nabi. Orang dok Nabi ini tak boleh macam ni. Dan sebab itulah yang dok Nabi ini kena hati-hatilah. Kena hati-hati nak menjatuhkan hukuman, kena hati-hati betul-betul. Kerana kita ada Quran, ada hadis, jadi panduan pada kita. Wallahu a'lam.